Greg, what is Russia doing to protect Iran? We don't know exactly. We know that it's providing some intelligence support, and justified in their view by all the intelligence support we're giving to Ukraine. But I think the most important thing was the Putin telephone call at his initiative, telling Trump, according to the Russian readout, look, if you land troops, that will be completely, totally unacceptable. And if you just attack from the air again, that too is unacceptable, because not only will Iran suffer, but so will Iran's neighbors. And remember, we're Iran's neighbor. Now the Chinese have chimed in the same way, using the same word, unacceptable. I think that our military may be saying to Trump, look, every time we try one of these things, this is our third try. It didn't work because the Iranians could have sunk that ship, but they didn't. Next time they probably will sink it. Well, unless Trump wants a sunken ship, like probably Netanyahu wants, I'm still on the positive side of the ledger. I think there are more reasons for Trump not to do this than to do it, but I've been wrong so often before, so take it for what it's worth. Ya, apabila ditanya oleh Judge Napolitano, apakah Rusia yang buat untuk melindungi Iran, Ray McGovern ni jawab yang dia tak tahu sepenuhnya apa yang Rusia nak buat. Tapi apa yang dia pasti ialah Rusia ni telah membekalkan Iran dengan bantuan perisikan dan pemantauan satelit kepada Iran untuk memantau dan menyerang kedudukan dan pergerakan tentera Amerika dan juga Israel. Keduanya menurut Ray McGovern ni, bukan calon-calon orang, bekas penyelidik perisikan CIA. Menurut Ray McGovern ni, Putin dah telefon Trump baru-baru ni yang Putin kata kalau Trump serang tentera, that is totally unacceptable, completely unacceptable. Maknanya Putin kata dekat Trump, di telefon dia kata yang sekiranya Amerika menghantar tentera darat untuk menyerang Iran, itu adalah sama sekali tidak boleh diterima oleh Rusia. Itu bahasa diplomatik lah. Bahasa kasarnya, ini kau sudah lebih lah. Aku akan bertindak balas sebab Iran ni geng aku. Putin turut menegaskan, seperti yang dilaporkan oleh media-media Rusia sendiri, yang Trump ni kena ingat, yang Iran adalah jiran kepada Rusia, dan sebarang serangan ke atas Iran sedikit sebanyak akan melibatkan atau menjejaskan keselamatan Rusia. Iran dan Rusia adalah jiran yang dihubungkan oleh Laut Caspian yang kecil tu dan tak dapat dimasuki oleh negara-negara luar, melainkan 5 negara sajalah. Laut Caspian ni dia tengah-tengah, dia macam tasik lah. Jadi dalam lain perkataan, Putin mengingatkan Trump baru-baru ni yang sekiranya Amerika bertapak di Iran, itu menggugat keselamatan Rusia. Orang sebelah, Iran tu orang sebelah aku, babe. Faham-faham sajalah. Itu pasal aku tak mau NATO masuk Ukraine. Sebab sebelah rumah aku. Ini kau nak pergi langgar Iran. Kau dah masuk sebelah rumah aku ni dah lebih-lebih. Jadi menurut Ray McGovern lagi, China juga secara rasmi telah mengeluarkan kenyataan yang hampir serupa dengan Putin. Iaitu China menganggap Iran bukan sahaja sekutu China, malah jiran dengan China, sebab Iran ni disambungkan dengan China melalui perdagangan dan bekalan melalui 2 buah negara sekutu China, iaitu Pakistan dengan Afghanistan. Jadi kalau kita tengok peta, Iran dengan China ni, dengan Rusia ni macam nak bersambung. Iran dengan Rusia bersambung lah melalui laut tu kan, Laut Caspian tu. Dengan China pun dia bersambung melalui Pakistan dan juga Afghanistan. Jadi kedudukan dia sangat-sangat strategik. Sangat strategik. Jadi dia ni macam geng dekat. Amerika kena datang daripada jauh. Jadi Scott Ritter pula kata, dulu pada tahun 1989, Amerika memang bercadang, dia plan nak langgar pelabuhan Chabahar dekat Iran. Amerika sediakan 80,000 askar, tapi tak jadilah. Lepas tu dia kata Amerika dengan sekutu-sekutu dia nak tawan Iraq dulu pun, sediakan 600,000 orang askar. Nak tawan Bandar Abbas, dia kata kalau Amerika nak tawan Bandar Abbas dengan 40,000 askar, dia kata askar Amerika ni jadi kebab lah. Dia kata Amerika kalau nak tawan Iran, kena ada sekurang-kurangnya 800,000 ke 1 juta askar, dan bersedialah kalau hantar 1 juta askar pun 50,000 ke 100,000 orang mampus. Sanggup ke? Dia kata itu kerja bodoh. Jadi kedudukan Iran dengan Rusia dan China adalah macam satu empire, manakala Amerika pula
datang daripada jauh dengan kapal dan kapal terbang saja. Jadi dari segi logistik dan bekalan tu memang Amerika tak boleh lawan lah. Setakat negara-negara Arab, anjing-anjing Amerika dengan Israel tu Iran seorang dia boleh handle. Amerika nak kena hadap Rusia dan China daripada segi bekalan, daripada segi logistik dan juga pemantauan dan perisikan. Jadi salah satu sebab kenapa Iran ni berani sebab apa? Iran tahu sekarang ni kalau Amerika keras kepala, dia bukan saja menghadapi Iran tapi menghadapi Rusia dan China. Menurut Ray McGovern, Amerika dah 2 kali serang Iran tapi masih gagal. Dan nampaknya serangan ketiga yang akan dilancarkan oleh Amerika akan mengalami kegagalan yang jauh lebih teruk. Dia kata, sebab apa? Sebab Ray McGovern kata, sebab dibandingkan dengan serangan pertama oleh Amerika pada Jun tahun 2025 dengan serangan 28 Februari 2026, Iran jauh lebih bersedia pada serangan kedua ni, dah lebih mantap sebab dah mengenal pasti pada serangan Iran dah tahu dah kelemahan-kelemahan dan kekuatan-kekuatan Amerika ni pada serangan pertama dan adjust dah. Jadi Amerika serang lagi kalau Amerika serang lagi untuk kali ketiga, Iran dah banyak mempelajari kekuatan dan kelemahan Amerika dan Israel selama 39 hari, dan kali ini Iran akan jauh lebih bersedia dan kemungkinan dia kata kali ini lebih banyak pesawat-pesawat perjuangan Amerika akan ditembak jatuh, dan dia menyangka yang kali ini besar kemungkinan 1 atau 2 buah kapal perang Amerika pun akan turut ditenggelamkan oleh Iran. Jadi menurut Ray McGovern, kalau Trump tak bersedia untuk menerima risiko kapal-kapal perang Amerika ditenggelamkan dan banyak jet-jet pejuang dimusnahkan, maka Trump tak sepatutnya serang Iran, sebab jelas sekali Amerika belum bersedia dan Iran tak akan berjaya dilumpuhkan dengan setakat serangan udara saja. Jadi itulah kata Ray McGovern. Jadi apa pula pendapat tuan-tuan dan puan-puan? Adakah Amerika ni betul-betul akan serang Iran kali ini? Atau dia hanya gebang saja? Atau adakah Amerika akan serang Iran 2-3 hari lepas diisytiharkan kemenangan? Dia serang Iran 2-3 hari kejap 4-5 hari, lepas tu dia kata aku dah menang nak jaga muka. Atau Amerika akan tunggu selepas lawatan Trump ke China minggu depan ataupun 14 hari bulan kalau tak salah saya. Dia nak kalau tak salah saya lah, Trump ni nak pergi melawat China. Atau 2-3 minggu lagi Trump ni akan buat cadangan perdamaian yang baru. Tapi saya tak rasa dia berani letak bom nuklear lah. Tentera darat pun dia tak boleh hantar. Dia dikabarkan ada 40,000 saja tentera dekat situ. Kau nak masuk macam mana? Kau jadi kebab lah kalau kau masuk. Sebab ini bukan calang-calang orang yang kata Amerika kena hantar 800,000 orang askar. Itu komander penasihat ketenteraan Scott Ritter dan Colonel Besar Douglas McGregor yang juga bekas penasihat kanan Jabatan Pertahanan Amerika pun kata Amerika kena hantar 600,000 ke 800,000 askar baru boleh. Tapi 600,000 800,000 pun kena bersedia lah, berpuluh-puluh ribu mampus. Jadi saya tinggalkan pendapat tinggalkan untuk tuan-tuan bagi pendapat di ruang komen. Adakah Amerika akan serang Iran dan